Pasal apa kerajaan membuat polisi menyewa helikopter yang begitu tinggi harganya? Padahal the company yang dapat itu telah pun, masa saya menjadi Menteri Dalam Negeri, mereka memohon untuk membuat polisi yang sama, kontrak yang sama. Saya serahkan kepada kerajaan atau pegawai kerajaan, dan mereka buat siasatan, buat kajian, dan akhirnya bawa kepada saya. Dia kata, it is not good to use that kind of policy. Lebih baik untuk kita membeli dan bagi kontrak MRO kepada pengusaha-pengusaha dalam negeri, baik, dan memberi ruang pekerjaan yang lebih, dan semua itu adalah perkara-perkara yang telah pun diambil kira, dan saya menolaknya. Dan ada bukti pula lagi bahawa baru-baru ini helikopter yang dibeli oleh sebuah negara Poland has signed a contract worth 8.25 billion zloty atau 1.83 billion US dollar to buy 32 AW149 helicopters from Italian defense group Leonardo, the Polish defense minister said on Friday. Ini menunjukkan bahawa mereka ni beli murah sangat, 1.83 billion US dollars. Lebih kurang kata 8 atau 9 bilion ringgit. Yang kita ni sign kontrak 28 buah helikopter, 16.6 bilion ringgit. Sewa pula tu, bukan belian, sewa. Yang inilah kami perjuangkan demi untuk rakyat. Kita tidak mahu masa depan generasi yang akan datang yang akan bayar. Itu satu. Saya nak sebut satu lagi tentang kenaikan harga tarif elektrik.